kasih Kak Ji. Cuba daripada Madinah. I love you. Lebih-lebih ya Kak. Kau nak lebih ya? Taklah. Slipper. Pakailah yang tinggi. Tak boleh. Nanti dia setting. Oh, cantik lah ya. Ni mahal tau kita orang beli. Yalah tahu mahal. Kat Madinah. Cantik selesa. Nak apa? Cantiknya. Bagi nak ni pun Ustazah. Kena pakai dulu. Cantik lah. Ni jubah ke? Shin. Gelap. Terkemut. Kita dah sampai dekat rumah Ustazah Asni, rumah mak dia. Sekian lama aku drive. Aduh, kesayangan. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Minta maaf lah lambat bagi hadiah. Terima kasihlah bagi hadiah kat orang tua. Janganlah. Terima kasih, semoga Allah melapangkan hidup. Sebagaimana Kak KM membahagiakan orang lain, begitulah Allah bahagiakan hidup dia. Amin. Bahagiakan di dunia akhirat, limpahkan hidayat, limpahkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kenapa makin lawa? Ya, berseri-seri muka. Padahal tak ada bedak tau. Dahsyat tu lah. Seri muka. Padahal tak ada bedak tau. Dahsyat tu lah. Tengok rumah mak Ustazah. Ya Allah, cantiknya. Pokok saya. Bonsai ni pokok mahal tau. Ni tengok ni, ini umur dah 80 tahun. Tu. Ni datang Lagi tua daripada Ustazah. ya. Apa ni, tenangnya. Ada bela apa-apa binatang ke? Tak ada. Tadi ada burung merpati, tapi sebab ada tetamu istimewa datang, saya sudah sembelih itu burung. Serius lah, tak ada video pun. Tak ada video pun. Nanti takut pergi tertangkap. Tengok Ustazah kahwinkan bunganya. Jadi macam-macam colour kat sini. Ya, ingat kat KM je. Ni cuma kalau letak apa ni jamu kat KM ni, aku rasa masya-Allah. Bunga-bunga ni semua ketat Ustazah. Cantik dia tu colour dia. Yo, macam-macam ni. Kat KM lah pakai kan. Manja. Manja kali. Manja. Bismillah. Ya. Ya Allah, cantiknya. Bila ngam-ngam tu sebenarnya memang kita Besarnya. Kau nak juga ke? Tak. Ni kakak Ustazah. Ni semua sahabat-sahabat daripada Australia. Ui, diorang tak tahu cakap Melayu, orang cuma cakap orang putih. Tiba. Cantiknya. Sama. Ni harga pun saya tak buang lah berapa gram pun. Eh. Tak buang buat tidur. Tak ada, dia tak tulis harga kat situ. Dia letak ni je. Gram je. Tapi bodoh lah budak ni, kenapa dia tak buang? Kak KM bungkus ke Kak KM? Ya, bungkus. Bungkus dia tak buka pula tu. Betul ni Ustazah yang sembelih, Ustazah yang salai, yang rebus, nak buang bulu kan? Kena rebus dulu, betul tak? Tak payah. Habis? Burung tak payah. Oh, burung tak payah. Ayam kena. Burung lembut, cabut bulu je. Lepas tu salai. Gigih buat sendiri. Ya Allah, terima kasih Ustazah, susah-susah. Terliur. Cakap banyak tak guna, nak rasa dulu. Ni umbut kelapa. Yang ni saya sembelih. Ni umbut Tapi kelapa. orang lelaki tak boleh makan sebab perempuan sembelih. Ya Allah. Dia boleh makan. Ya ke? Ya, hukum. Kalau makan dekat luar, siapa macam mana kita nak tahu pula siapa yang sembelih? Janganlah perempuan sembelih. Perempuan jual jamu je sah. Betul juga. Oh, tak boleh. Tapi kalau lelaki sembelih, perempuan boleh makan? Boleh. Kalau ayam, Sama. Ui, sama. So macam kita semua perempuan kat dalam ni kan. Kita nak makan, siapa nak sembelih? So perempuan sembelih lah. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Geram betul dengan Ustazah. Asyik main blank je.
Ada barang chamber baik kat KM. Chamber baik. Aku sakit. Tengok. Macam naik dengan Marpet. Aduh. Ustazah. Aku memang kena break. Aku kalau ikut dengan ni, aku ramai-ramai sekali. Elok lah. Muka bersih lah Ustazah. Wow. Pakai apa? Pakai butuh. Comel. Dek, Balkis. Terbaik. Terima kasih Balkis. Kak KM datang. Habis basah ketiak-ketiak dia. Asyik baik dah kono Pinang. Balkis kan lagi Pinang. Lah neneknya lupa pula. Mak dia yang long kono. Oh mak kan lupa. Tengok ni hasil tangan Ustazah Azni. Terima kasih banyak Ustazah. Ni gulai itik. Itik pula apa? Burung. Habis dah burung Ustazah ni. Mak tak ada setangan dah. Mak tak ada setangan dah. Suap omak. Sodap cekodok Angin. Potang-potang. Angit. Tahu tak angit tu? Hangat panas. Bukan hangit. Oh, terhangat di pasaran. Ui. Main kau pergi ke Ariu Ajak Ustazah. Habis takkan nak suruh Ustazah kasih jin. Kakak dia pun dia tak ajak juga. Tengok macam ni. Kalau korang nak syurga tak susah pun. Macam ni bela mak. Suapkan mak. Makan, minum. Tangan mak tak payah susah-susah. Mana ada ucuk-ucuk. Ada ucuk-ucuk. Ada kursi tu. Dia datang tu. Lah, Kak Cik duduk sini kat sebelah saya ni. Dia kat mak dia minyak gamat. Mak nak gamat. Minyak gamat. Mak minyak gamat. Ya. Makan. Rasa. Mak. Sedap. Dah. Nah, yang ni Ikan bilis jangan bagi. Nampak tu yang. Jangan bagi ikan bilis. Benda yang korel-korel lihat-lihat jangan. Yang lihat ni untuk kalian. Ya. Yang mak yang lembut-lembut kumam-kumam tolan. Yang komam-komam ditolan Kumam-kumam tolan. Jom.